Aku spend RM8,000 untuk tukar daripada tiles kepada SPC. Berbalik ke tak? Hello, hai semua. Untuk renovation kali ni aku nak tukar tiles yang lama ni kepada SPC. Sebabkan ni rumah busuk, tiles ni memang daripada developer lama. Masa diorang mula-mula buat rumah ni tahun 2001 macam. Untuk pasang SPC ni, aku memang cari direct dengan supplier. So ni aku pergi dekat warehouse dia, aku pilih sendiri material. Kalau korang nak tahu, SPC ni dia ada yang campur bahan kita semula. Itulah punca-punca kenapa SPC banyak melengkung. Lepas tu dekat bahagian sambungan dia tu senang. So yang ini aku memang pilih material 5mm full virgin 100%. Kiranya dia memang barang baru, dia bukan dia recycle. So aku pasang SPC ni untuk satu rumah, dekat ruang tamu dengan bilik tidur. Anggaran dalam 1000 square feet. Lepas bayar deposit, diorang terus hantar barang dekat rumah. 4 hari je diorang dah siap pasang satu rumah, atas dengan bawah. Bagi aku diorang buat kerja ni memang sangat-sangat cepat dan kemas. So ini progress diorang pasang. Mula-mula dia akan lapik macam foam. Sebabkan rumah ni dia tiles dia ada yang sengit, ada yang terangkat. Jadi bila letak foam tu dia macam sekata kan permukaan tu. Lagi satu, bila kita pijak tak adalah rasa keras, dia rasa macam lembut je gitulah. Untuk kat tangga ni sebenarnya dia tangga kayu. Kalau korang pernah tengok video sebelum aku minta kontraktor untuk buka kayu tu dan letakkan semua simen. So simen tu dia akan skim bagi rata je. Lepas dah skim dah rata licin, barulah senang nak pasang SPC. So ini hari kedua, diorang memang datang kerja awal ya. Pukul 10 pagi tu memang dah tunggu dah depan rumah. Baguslah, dia punya pekerja ni pun bagus sebab dia tak banyak cakap. Lepas tu dia memang seorang yang teliti. Akan dia PBT tiba. Hari pertama diorang datang hantar barang. Lepas tu hari kedua diorang dah pasang siap atas dengan bawah. Hari ketiga diorang pasang skirting dan buat finishing sahaja. Hari keempat dia kemas-kemas sikit, lepas tu dia minta payment. Overall bagi aku memang puas hati sebab dia punya kerja pun tak cincai. Aku tak payah nak pening kepala nak suruh itu ini. Diorang datang terus siap. Untuk kat bahagian pintu pun diorang buka pintu ni untuk nak pasang bawah dia. Bucu-bucu semua memang dia buat kemas lah. By the way, ini bukan paid review ya. Memang aku datang sana untuk aku beli. Aku cuma bagi honest review sahaja berdasarkan dia punya servis dan kualiti barang dia. Korang jangan minta aku nombor telefon siapa supplier ni sebab aku memang takkan bagi. So inilah hasil dia selepas 4 hari pasang SPC. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa next video. Bye bye.